Terima kasih tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya muliakan tuan-tuan yang hadir pada hari ini, alhamdulillah kita dapat bertemu dalam untuk kita nak membicarakan topik kita pada hari ini, iaitu persoalan bagaimana untuk menghindari rasa rendah diri. Kalau kita lihat, semua orang di dunia ini, termasuk saudara, tentu sekali menginginkan kejayaan dalam kehidupan, dalam semua aspek kehidupan, dalam kerjaya, berhubungan, pembelajaran dan sebagainya. Namun begitu, kalau kita lihat, ada faktor yang telah menghambat. Faktor yang telah menghambat untuk seseorang mencapai kejayaan adalah faktor dalaman, iaitu rasa rendah diri. Rasa rendah diri. Dan pada hari ini, saya, Harun, akan menghidangkan kepada tuan-tuan persoalan bagaimana menghindari rasa rendah diri dan dapat menghilangkan faktor utama sebenarnya yang telah menyebabkan kita terhambat, tersekat dalam apa juga yang kita usahakan untuk mencapai kejayaan. InsyaAllah hingga akhir nanti, selepas pulang daripada kelas ini, tuan-tuan sekalian mempunyai jiwa yang semangat dan cekal dan terhurai, dan kenal juga apa dia rasa rendah diri yang ada pada diri dan bagaimana untuk mengatasinya. Siap semua? Siap. Siapa sini yang bersiap sedia untuk mencari kejayaan? Angkat tangan. Ayo. Ya. Jadi, kita teruskan. Apa dia perkara-perkara yang kita nak bincangkan dalam soal rasa rendah diri? Ada 12 cara-cara untuk kita nak mengatasi rasa rendah diri. Dengan 12 langkah-langkah tersebut, mudah-mudahan insya-Allah dengan izin Allah, dengan semangat yang tuan-tuan sekalian ada, dapat mengatasi rasa rendah diri yang tuan-tuan sekalian sedang hadapi. Dan bagaimana, apakah dia? Dan ramai daripada kalangan kita dah berusaha, tetapi sebagaimana yang telah disebutkan oleh saudara sebelum ini, kegagalan yang telah menjadi yang kita sebut sebagai menghambat mental kita. Ada yang kita boleh katakan sebagai mental injury, boleh sebut berniaga. Perkara yang mereka pertama sekali bayangkan adalah soal bagaimana nanti soal tentang rugi. Ini yang sebenarnya yang kita kena ubah rasa rendah diri, sehingga kegagalan itu kita jadikan sebagai satu pelajaran. Anda semua siap? Siap. Tahu bagaimana? Dan kita juga lihat apakah dia sindrom-sindrom yang menyebabkan rasa rendah diri. Mari kita teliti. Apa yang disebut sebagai rasa rendah diri itu sebenarnya adalah perasaan kita yang ada dalam diri kita. Dan kita lihat nasib seseorang itu, nasib diri seseorang itu, daripada mana datangnya nasib. Adakah kita mengatakan, wah inilah nasib aku bertadah, begitu, dengan hanya menyerahkan diri kepada Allah bahawa inilah yang telah Allah tuliskan kepada aku dan aku terima sekarang begitunya. Sedangkan Allah telah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib diri seseorang, melainkan nasib satu kaum, melainkan kaum itu yang mengubah nasib mereka.
Jadi ianya satu perasaan. Kalau kita lihat nasib diri kita, nasib diri anda, nasib diri saya, nasib orang yang di luar, semuanya adalah bersumberkan daripada karakter yang negatif yang kita nak ubah daripada karakter yang negatif. Karakter itu sebenarnya berasal daripada kebiasaan kita. Bagaimana kita buat bekerja, bagaimana kita berhubungan, dan kebiasaan kita itu datangnya daripada mana? Datang daripada perasaan kita. Adakah kita melihat satu-satu aspek berniaga, bagaimana kita merasakan tentang perniagaan itu? Apakah perniagaan itu kita memandang dari perspektif merugikan? Kenapa kita ubah kalau berniaga satu yang boleh menguntungkan, membawa kepada kejayaan. Jadi kalau kita mampu ubah perasaan yang negatif, kita ubah kepada sesuatu yang bagus, yang positif, insya-Allah akan datang. Diri kita semua boleh mempunyai usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Dan kejayaan milik siapa? Milik kita. Siapa sini yang cintakan kejayaan? Saya. Ya. Dan saya ucapkan tahniah kepada orang-orang yang mempunyai cita-cita, yang mempunyai impian. Siapa sini yang tidak mempunyai impian? Saya tak dengar, bagus. Siapa yang mempunyai impian? Saya. Siapa yang bersiap sedia untuk mengecapi kejayaan? Sila angkat tangan. Saya. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Saya ucapkan tahniah kepada anda sekian. Dan saya ucapkan selamat mencapai kejayaan. Dan kita terus untuk nak memperkatakan apakah dia yang boleh mencapai, mengubah perasaan kita, rasa rendah diri kepada keyakinan, kepada rasa. Jadi ini bagaimana persoalan ini dari bagaimana kita akan berbicara tentang bagaimana secara terperinci selepas kita berpilihan. Itu harus ingat, bukan saya yang menginginkan anda berjaya. Sememangnya kerana tiap-tiap diri sememangnya ingin hidup untuk berjaya. Semua yang ingin berjaya, selamat berjaya. Tepuk tangan untuk diri sendiri.